My friend. My friend. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik tuan, siapa di sana? Zainul sini. Zainul? Ya, daripada JB. JB Cik Zainul ya? Umur berapa Cik Zainul? Umur 31. Pisau. Kali bangka setahun dah. Bangka setahun Cik Zainul dari saya. Ya ke? Bangka setahun pun dianggap bangka dah. Ni panggil Isma je lah Bah, balasah. Cik Zainul. Ya. Apa nama ni? Lokasi. Lokasi? Lokasi sekarang tengah kerja lah. Itu lokasi sekarang kan. Ini lokasi yang menyeramkan. Lokasi menyeramkan. Tempat kerja je lah, belakang tempat kerja saya. Apa barang? Dah lah kerja kat tempat kerja. Lepas tu lokasi yang menyeramkan pun tempat kerja. Tempat tu memang orang kata jarang orang nak pergi seorang kan, selalu pergi berdua lah. Okey, cerita. Seorang rasa seram kan. Sebab dulu pernah ada seorang kawan saya kan. Dia jumpa macam ni tau. Budak ni seorang cuti. Tapi dia jumpa, dia tanya lah, nak pergi mana Din? Dia cakap, pergi minum lah. Lepas tu, okey lah. Lepas tu dia masuk dalam. Dia cakap, aku jumpa Din tadi. Dia cakap dengan kawan dia seorang lagi lah, aku jumpa Din. Din. Dia cakap, mana Din cuti lah. Habis tadi tu siapa dia cakap? Mana aku tahu kau cakap dengan siapa. Lepas tu dia cakap, betul ke Din? Betul lah Din. Rupanya itu bukan Din lah maknanya. Menyerupai Din lah. Menyerupai Din. Maknanya Din telah diserupai lah oleh orang lain. Orang lain. Siapakah? Itu soalan tu. Dan kenapakah mesti Din? Tak tahulah. Mungkin Din tu sebab dia tak ada kilang, degil sikit. Punya mata pun macam mata macam mata apa ada satu hantu jerangkung lah mata dia. Macam jerangkung mata. Ya ke? Mata Din tu lah macam je. Itu mata dia menyerupai sahaja. Menyerupai saja lah. Tapi pelik tu. Apa dia Cik Zainul? Macam mana dia boleh menyerupai Din tu, sedangkan Din tak ada kat sini. Tapi dia boleh bercakap. Tu dia persoalannya. Kalau nak macam tak percaya pun tak boleh juga. Kenapa tak percaya pun tak boleh sebab makhluk itu ni, kena bawa misteri hantaran ke tempat tu. Betul juga tu. Kan? Saya jumpa Zainal nanti. Aduh, seronoklah bual dengan you Zainul. Ya. First time ni dapat ni. Ya ke? Selalu cuba tak dapat. Cuba tak dapat. Baby, kerja apa Saya. Kerja apa? Saya kerja kilang, nama kilang Ricky Vita. Ricky Vita? Ui. Dia kilang dia proses minyak sawit jadikan serbuk. Minyak sawit jadi serbuk. Serbuk tu digunakan untuk kilang-kilang makanan. Tu je lah. Tu je Okey Zainul. Terima kasih banyak ya. Jaga diri baik-baik. Okey, sama. Samalah ya. Assalamualaikum. Jangan lupa Johor Bahru datang konsert Okey, 6 hari bulan kan? 6 hari bulan ya. Okey, set. Okey. Saya tak ada tapi NASA ada tau. Alamak, apa tak ada? Tak apa, nanti insyaAllah saya sampai juga. Okey. Jaga diri baik. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.